Seronoklah juga. Bila ada gaji sendiri kan, bolehlah belanja sikit. Kau lamalah lagi kerja kat sana Tak ada mak ni, lepas ni dia akan duduk kampung je. Lagipun tempat seorang isteri kan memang kena ikut suami, jaga rumah tangga. Itu yang paling utama. Aku memang nak sangat kerja tu, Sally. Buat apa aku berkorban berbulan-bulan aku tinggalkan kampung, tinggalkan anak aku. Kalau aku nak balik pada kehidupan lama aku. Dia dah buat keputusan sendiri. Adalah. Dia cuma bincang je. Abang dengar jelas tadi. Dia memang tak nak lepaskan kerja tu ke? Penting sangat. Itu belum keputusan lagi, abang. Itu cuma perasaan dia. Perasaan abang macam mana? Dia tak. Jangan buat seolah-olah dia ni pentingkan dia sendiri. Ini bukan soal siapa penting siapa dia. Dia jangan degil. Tapi kalau dia dah buat keputusan, tak apa.